Guys, aku nak tanya lah, kau nampak cantik tak kamera sekarang? Kau rasa aku guna kamera apa? Aku tahu korang akan jawab, mesti guna kamera phone kan, iPhone kan, kamera belakang cantik tu kan. Ataupun, ni mesti guna mirrorless camera ni cantik. Tidak guys. Jawapan dia, aku menggunakan webcam. Sebelum ni aku dah pernah buat satu video menggunakan kamera webcam which is iMIC Pico Plus. Yang ni korang nampak sekarang bukan daripada iMIC Pico Plus tapi iMIC Pixie. Sebab ada orang tanya aku nak tengok perbandingan. Dari segi kualiti lah, aku rasa yang ni memang lebih baik lah sedikit. Kalau nak dibandingkan dengan iMIC Pico Plus, aku boleh tengok dari segi exposure dia tu and noise dalam video dia tu dia lebih minimum. Ini yang raw punya footage korang boleh nampak ni aku tak ada edit apa-apa. Buat adjustment sikit je, tu pun bukan color grade, exposure sikit tu je. Selain daripada tu memang aku tak ada buat. Tapi aku still surprise dengan kualiti yang boleh diberikan untuk sebuah webcam yang mana kalau sekali tengok orang akan nampak macam kamera yang besar. And yang paling best dia ada AI tracking. Kau tengok nampak? Dia follow. Dia follow even dah nampak jauh. Dia stay boleh. Dia follow. Nak berhenti buat je macam ni. So senang lah. Tapi kalau korang nak control dalam dia punya software pun boleh juga, which is iMIC Studio. Korang nak buat live pun boleh. So guys, tunggu apa lagi? Beli sekarang. Beg kuning aku sediakan kat bawah.